Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam madani. Saya Muhammad Arif Faiz bin Muhammad Najib daripada Sekolah Kebangsaan Datuk Danin, Alor Gajah, Melaka. Pada hari ini, saya sangat teruja untuk berkongsi dengan anda semua tentang buku yang telah saya baca. Buku ini bertajuk Cikgu Kelas Sebelah. Buku ini merupakan hasil karya Fadli Saleh atau nama sebenarnya Muhammad Fadli bin Muhammad Saleh. Beliau dilahirkan pada 6 Julai 1983 di Pasir Putih, Kelantan. Pada tahun ini, beliau berumur 42 tahun. Beliau merupakan graduan pendidikan dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Beliau merupakan anak yang ke-6 daripada 9 adik-beradik dan telah berkhidmat sebagai guru sekolah rendah selama 11 tahun. Beliau mula bertugas di SK Mambang Pekan Pahang selama 4 tahun sebelum berhijrah ke Kota Raya. Beliau kemudian meneruskan khidmat di Sekolah Kluster Kecemerlangan SK Taman Melawati 2 sejak tahun 2010. Buku ini diterbitkan pada 2017. Saya tertarik untuk baca buku ini kerana kulit buku ini mempunyai gambar ilustrasi yang sangat menarik dan unik. Selain itu, penulis merupakan pengaruh yang memberi inspirasi dalam dunia pendidikan. Buku ini telah dicetak kali pertama pada tahun 2017 oleh pencetakan Zafar Sendian Berhad. Harga buku ini sangatlah berbaloi, hanya RM20 Malaysia sahaja. Saya membeli buku ini di kedai buku popular. Terdapat 5 tajuk yang akan saya ceritakan berserta dengan pengajaran dan nilai murni yang bermanfaat kepada anda semua. Tajuk yang pertama pada muka surat 10 pada tajuk cita-cita. Pengajaran yang saya dapat ialah kita perlu mempunyai cita-cita yang impian yang jelas dalam hidup. Cita-cita dapat menjadikan kita lebih fokus dan memberikan tujuan dan dorongan hidup serta memotivasikan kita untuk mencapai cita-cita. Tajuk yang kedua pada muka surat 16 iaitu semangat untuk belajar. Pengajaran yang diperolehi ialah kita perlu bersemangat untuk menimba ilmu dan sentiasa merasakan ilmu dalam diri kita masih belum mencukupi. Pencarian ilmu tidak terhenti pada satu peringkat sahaja dan pembelajaran merupakan proses sepanjang hayat. Bak kata pepatah, carilah ilmu hingga ke liang lahat. Ilmu yang bermanfaat menjamin kehidupan yang sejahtera. Seterusnya, pada muka surat 27 bertajuk Lambaian Kasih. Pengajaran yang utama ialah kasih sayang merupakan asas dalam setiap hubungan, terutama dalam keluarga dan persahabatan. Kasih sayang merupakan kekuatan untuk kita menghadapi segala kesulitan dan cabaran dalam kehidupan yang mencabar ini. Secara peribadi, saya sangat terkesan dengan yang keempat, iaitu pada muka surat 37 yang bertajuk Setia Kawan. Pengajaran dari tajuk ini ialah kita perlulah mempunyai semangat setia kawan yang tinggi. Selain dari ahli keluarga, sahabat merupakan orang yang rapat dan memberikan pertolongan di saat kita memerlukan. Persahabatan adalah pohon yang meneduhkan. Dan yang terakhir pada muka surat 53 iaitu panas. Memberikan pengajaran kepada kita agar menghadapi pelbagai cabaran hidup dengan kekuatan dalaman dan sikap yang positif. Setiap kesulitan yang kita hadapi, kita perlulah menggali kekuatan dan memotivasikan diri untuk bangkit dan meneruskan perjuangan dalam kehidupan. Jika kamu suka cerita yang memberi inspirasi, menyentuh perasaan dan juga mempunyai nilai moral,
tinggi, buku ini pasti menjadi pilihan yang tepat. Buku ini sangat sesuai untuk pembaca yang ingin memahami kehidupan seorang guru dengan cara santai dan menghiburkan sambil mengambil pelajaran yang berguna tentang kehidupan sebagai seorang insan yang digelar hamba Allah, anak-anak dan murid. Secara keseluruhannya, buku ini mengajarkan kita untuk menghargai peranan guru dan memberi penghargaan kepada usaha mereka dalam membentuk generasi akan datang. Sekian, terima kasih.